Wallahu azizun hakim. Wallahu azizun hakim. وللمطلقات متاع بالمعروف وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. حقا على المتقين. Baik, kita tengok pada tanda itu ada ain. Ada tanda apa di atas ain tu? Tanda mim, mim. Mim. Mim ni ada dua. Kalau simbol mim kecil ni ada dua. Mim yang ekor ke bawah dan mim ekor ke tepi. Satu mim, tapi kalau kita ambil perkataan ni sketul, maksudnya kita nak keluarkan perkataan ni, kita nak keluar letak tepi je. Kita nak sebut macam mana? Mata'un. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Baik, kita tengok pada hadaral maut. Hadaral maut. Random je tengok mana-mana hukum yang rasa saya nak tekankan. Hadaral maut. Okey. Kalau kita baca sambung, wahum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Kalau kita berhenti, wahum ulufun hadaral maut, itu satu cara. Yang kedua, wahum ulufun hadaral maut. Yang kedua. Yang ketiga, wahum ulufun hadaral maut. Yang ketiga. Apa beza sama kedua ni? Pendek dengan panjang je beza dia. Jadi maut itu kalau kita sambung, dia jadi lin. Dia cuma lin je, dia tidak mat. Lin. Lin ni maksud dia kita melembutkan, menggunakan. Dia bukan maut. Dia maut. Pada waw tu maut. Dia sama dengan ya. Dia waw dengan ya. Sebelumnya baris atas. Maut. Bukan maut. Kalau orang Melayu sebut dia tak lembut, tak lunak. Maut. Dia maut. Dia lebih pada yang waw tu. Bukan pada ma tu. Maut.
maut. Maut. Maut. Kan ni lembut sikit. Itu kalau kita baca secara bersambung lah. Itu tak perlu panjang 2 harakat. Tetapi bila kita berhenti pada maut itu, maka boleh sama ada 2, 4 ataupun 6. Sama ada 2, 4 ataupun 6. Tak boleh kita tidak memanjangkan. Wahum ulufun hadarul maut. Itu salah. Wahum ulufun hadarul maut. Wahum ulufun hadarul maut. Panjang sikit lagi kan? Ataupun 6. Wahum ulufun hadarul maut.